Now. Seperti yang dijanjikan part lepas, finally, let's talk about apakah Devil Fruit Nerona Emu. Tapi sebelum tu, mari kita senaraikan dulu segala kuasa emu yang telah ditunjukkan secara canon dalam manga. First, kerasukan atau kesurupan. So far, emu telah merasuk dua karakter. Pertama, Saint J. Garcia Satan di God Valley dan kedua, Saint Gunko di Elbaf. Somehow, kedua-dua bentuk mereka setelah dirasuk adalah sangat berbeza. Yang aku pernah katakan dalam teori sebelum ni bahawa bentuk mereka ni adalah hasil dari seberapa synchronize atau serasi diorang dengan emu. Bentuk emu Satan yang seolah-olah monster dari mimpi ngeri adalah kerana Satan tidak begitu serasi untuk menjadi jasad perumah emu. Sedangkan bentuk emu Gunko yang kelihatan lebih elegan dan manusia adalah hasil daripada jasad Gunko yang lebih serasi untuk menjadi host emu. Kedua, Domi Reversi. Domi Reversi adalah suatu teknik di mana emu mampu mempengaruhi targetnya dan mempertaruhkan jangka hayat mereka, menjadikan bentuk fizikal mereka semacam syaitan dengan sayap, tanduk dan taring. Dalam bentuk tersebut, target emu hilang kawalan terhadap kewarasan mereka, mempertingkatkan kekuatan fizikal berkali ganda, saiz tubuh fizikal mereka membesar berkali ganda dan mereka dapat keabadian serta regenerasi. Bukan itu saja, Domi Reversi mampu berjangkit kepada orang lain melalui rules atau undang-undang permainan Ortelo. Namun begitu, mereka yang terkena Domi Reversi hanya akan mengikut arahan yang diberikan emu dan somehow arahan tersebut haruslah diberikan tepat sebelum emu menggunakan teknik Domi Reversi, seolah-olah arahan tersebut harus diberikan di saat target emu masih mempunyai kesedaran dan kewarasan. Ada dua cara bagaimana emu mampu mengubah targetnya. Pertama, melalui teknik Occult Demon Contract yang menyeru bulatan sihir di bawah target, manakala satu lagi adalah dengan menyentuh targetnya menggunakan semacam bayang, Summoning Circle. Walaupun belum ditunjukkan nama sebenar untuk teknik ni, Summoning Circle adalah sangat versatile di mana emu akan menyeru bulatan sihir yang melaluinya mampu mengeluarkan semacam muncung meriam. Walaupun tidak sepenuhnya, meriam tersebut tetap mengeluarkan daya ledakan yang sangat kuat. Bulatan ni digunakan ketika emu ingin menggunakan Domi Reversi melalui teknik Demon Contract. Malah bulatan ni juga ditunjukkan sebagai medium transportasi untuk menyeru para Holy Knight dan Gorosei yang mempunyai Abyss Mark dengan melalui dunia Abyss. Yang terakhir, Grimoire. Sama macam Summoning Circle, nama teknik ini juga masih belum ditunjukkan. Grimoire adalah nama yang biasanya diberikan kepada buku sihir. Jadi aku menggelarkan teknik serangan ini sebagai Grimoire. Dengan mengeluarkan Grimoire, emu mampu menyeru berbagai senjata dari dalam buku tersebut dan senjata-senjata ini kemudiannya akan membesar berlipat kali ganda jauh melebihi ukuran senjata normal. Senjata-senjata tersebut juga mempunyai daya serangan yang cukup kuat untuk mencederakan seorang giant veteran. Nah, menariknya kalau kita connectkan ke semua serangan yang sejauh ini ditunjukkan emu, terdapat satu persamaan yang agak ketara di antara mereka. Yes, kesemua skill emu mempunyai hubungannya dengan dark magic atau ilmu hitam. Syaitan, buku sihir, pentagram, kerasukan, semua ni adalah ciri-ciri orang yang sesat. Tapi dalam mega teori ni, kalau korang dah follow dari awal, ia tidak akan semudah tu dan sesingkat itu. Mega teori ni memfokuskan paralel antara karakter-karakter dan peristiwa-peristiwa di One Piece dengan sejarah dunia sebenar. Dan emu dalam mega teori ni pula, yang kita dah bahas panjang lebar dalam part-part lepas, kalau korang ingat, adalah based on peradaban barat yang mana ia memainkan peranan besar dalam sejarah Kristianiti, seperti mana aku kaitkan emu dengan Maharaja Nero, dan aku juga bahas pasal bagaimana emu mengambil inspirasi dari Hell dalam mitologi Norse. Nah, dekat sini ni benda paling penting dalam mega teori kali ni. Aku percaya emu adalah an amalgamation atau gabungan dari semua poin aku kaitkan tadi. Barat, Christianity dan Norse. Yes, emu is that fuck up. Jadi, how semua ni connected? Kita balik semula kepada kata kunci utama dalam mega teori ni, timeline. Kalau korang perasan, aku mulakan mega teori ni dengan zaman prasejarah, beralih kepada sejarah kuno, dan at this point kita sudah sampai di zaman pertengahan. Segalanya terletak elok ikut paralel dengan garis masa sejarah sebenar.
Nah, kalau korang ingat, dalam mega teori ini juga aku pernah katakan dakwah tentang nikah telah disebarkan semula oleh hamba-hamba yang telah terselamat dari dunia pertama yang telah musnah, dan dari situ sosok nikah telah dipuja oleh penghuni planet biru. Sebab tu kalau korang perhatikan, nikah mengambil inspirasi dari sosok-sosok dalam mitologi tamadun-tamadun kuno dari zaman sejarah kuno, specifically 4 tamadun terawal manusia, kecuali Mesopotamia. Mitos Hajar dari Mesir kuno, Hanuman dari India kuno, Sun Wukong dari China kuno, Quetzalcoatl dari Mesoamerika. Nah, ilmu juga mengambil inspirasi dari sumber yang sama. Tapi kalau nikah diambil dari sosok kisah-kisah kuno dalam mitologi, ilmu sebaliknya diambil dari kisah-kisah yang akan datang. Apa yang aku maksudkan adalah ilmu berkemungkinan besar mengambil inspirasi dari sosok yang akan diprofesize atau diramalkan bakal datang di akhir zaman. Kita semua sedia maklum, dan even Oda dah clarify benda ni. Pada penghujung siri One Piece, satu perang yang super besar bakal berlaku yang membuatkan perang Marineford dianggap secoek kalau nak dibanding perang tersebut. Dan perang besar ni surprisingly juga telah diramalkan dalam eskatologi berbagai kepercayaan. Yang selalu dengar ceramah Ustaz Auni mesti tahu kan apa kejadah tu eskatologi. Eskatologi adalah kajian tentang akhir zaman. So, untuk bahas apakah kuasa Devil Fruit ilmu, kita akan mulakan dari sudut barat dulu. Nah, sebelum tu, disebabkan poin ni berdasarkan timeline sejarah dunia sebenar, kita kena tahu dulu ni, dekat mana pula timeline dunia One Piece pada waktu sekarang yang menjadi paralel dengan timeline dunia sebenar. Kalau korang perasan, ada satu terma yang diguna pakai Oda sejak dari episod pertama lagi yang membentuk dunia, tema, jalan cerita. Senang cakap, terma ni basically membentuk One Piece. Yes, the great era of piracy. 俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。 Kata-kata Roger di akhir hayatnya telah membakar semangat penduduk planet biru, dan dari situ telah memulakan the great era of piracy. Nah, secara sengaja atau kebetulan, era ni juga wujud dengan nama yang hampir sama dalam dunia sebenar dengan terma The Golden Age of Piracy atau zaman keemasan Lanun, di mana pada sekitar tahun 1600 sampai 1700, Lanun-Lanun mula muncul bak cendawan selepas hujan. Pada jangka waktu ni juga munculnya watak-watak Lanun popular macam Edward Teach, William Kidd dan Anne Bonny, which mean bermula pada titik kosong pada saat eksekusi Roger 24 tahun yang lalu dari timeline utama yang memulakan era perlanunan. Kita boleh assume bahawa dunia One Piece telah mengambil setup dari sekitar tahun 1600-an jika diaplikasikan dalam dunia sebenar, which secara kebetulan juga adalah lebih kurang 1 abad dari waktu bermulanya zaman moden dalam sejarah manusia. Maknanya setup dunia One Piece sekarang adalah paralel dengan awal zaman moden dunia nyata. Walaupun secara part by part dalam mega teori aku, kita belum lagi sampai zaman ni, tapi for the sake of untuk bahas kuasa ilmu, aku terpaksa lompat sikit. Nah, aku pernah katakan dalam part sebelum ni bahawa dunia sekarang telah condong kepada barat. Barat yang merekod sejarah mengikut naratif diorang, barat yang menguasai keputusan bagi seluruh dunia, barat yang menguasai ekonomi dunia. Senang cakap, kuasa barat sangatlah berpengaruh secara global. Nah, that's why untuk poin ilmu merepresentasi barat, kita akan follow the real timeline. Lebih-lebih lagi bermula selepas zaman pertengahan sampai ke zaman moden di mana barat adalah lebih dominan. So, apakah peristiwa yang membawa kehancuran di akhir zaman which setengah orang percaya bakal berlaku di zaman yang kita duduki sekarang ni, zaman moden, yang membuatkan orang-orang berfikir, this is the end. Hold my breath and count to 10. Yes, the World War. Nah, di sepanjang sejarah hitam perang dunia yang kita pernah alami, ada satu senjata yang sangat dahsyat yang telah tercipta, yang mana 2 saja serangan daripada senjata ini telah menyebabkan musuh mengangkat bendera putih. Yes, bom nuklear. Nah, dalam One Piece setakat ni ada satu senjata yang sangat-sangat mirip dengan bom nuklear yang mana telah digunakan ilmu untuk melenyapkan Pulau Lulusia dalam hanya 1 serangan. Walaupun namanya belum dikenal pasti
dan besar kemungkinan adalah salah satu dari ancient weapon Uranus, sumber kuasanya Mother Flame, macam yang aku pernah bahaskan sebelum ni, mengambil inspirasi dari bom atom. A dan mu, atomu, yang dibaca dalam bahasa Jepun, katakana dari perkataan atom. Menariknya, siapa yang melepaskan bom ni dalam Perang Dunia Kedua? Yes, Barat. So, kita boleh katakan salah satu kuasa ilmu yang diambil dari aspek Barat adalah bom nuklear, atau paralelnya dalam versi One Piece, Uranus yang dikuasakan oleh Mother Flame. Macam yang apa aku pernah bahas, Imu juga mengambil inspirasi dari sosok Hel, salah satu anak Loki dalam mitologi Norse yang diramalkan bakal membawa kepada Ragnarok bersama Loki, Jormungandr dan Fenrir. Yes, pada pengakhiran dunia, masyarakat Norse juga percaya satu peperangan besar bakal berlaku di akhir zaman yang digelar sebagai Ragnarok, yang dapat dimaksudkan sebagai kejatuhan para dewa. Nah, mungkin ada yang cakap One Piece dah lari dari tema Lanon, tapi kalian semua silap. Dari awal sampailah sekarang, One Piece masih lagi mengekalkan tema Lanonnya kerana ceritanya adalah diinspirasi dari mitologi Viking, the OG pirate in real life. Sebab tu dalam Mega Teori ni, aku teorikan bahawa pada awalnya ada 3 senjata kuno based on anak Loki dalam mitologi Viking, dan hujungnya juga based on mitologi Viking, Ragnarok. So dari awal sampai akhir, One Piece masih bertemakan Lanon dengan pengembaraan yang diromantisasi based on legenda Viking. Jadi, apakah kuasa Imu yang diambil dari sosok yang membawa kehancuran dunia dalam mitologi Norse ni? Nah, Hel adalah penguasa kepada dunia selepas kematian dalam kepercayaan Norse, Helheim. Dengan autoriti tersebut, Hel mampu memerintah askar-askar dan roh-roh dari Helheim untuk tunduk dan patuh pada arahannya. Hel juga dikatakan mampu menghidupkan yang mati seperti bagaimana Balder dihidupkan semula, dan dia juga mampu berubah bentuk fizikalnya. Nah, menariknya kita dah pun dipertunjukkan semua kebolehan ni, di mana Imu mampu mengendalikan Abyss, satu lokasi misteri yang menjadi medium transportasi antara karakter yang mempunyai Abyss Mark yang sangat berkait dengan alam kematian, dan Imu mempunyai tentera dari neraka yang mengikut setia arahan dia kalau tak nak end up macam Satan. Imu juga memberikan keabadian kepada Gorosei dan Holy Knight, malah Imu juga mampu berubah bentuk. Okey, elemen yang satu ni agak panjang lebar untuk aku explain, sebab nama Devil Fruit Imu yang akan aku bongkar nanti dalam Mega Teori ni adalah based on satu sosok dalam kepercayaan agama ni. Dalam part 12, aku pernah kaitkan Imu dengan sosok Maharaja Nero. Ceritanya, Nero sangatlah diantagonis oleh penganut Kristianiti pada waktu pemerintahannya kerana kekejaman yang dilakukan Nero kepada umat agama tersebut, sampaikan Nero dianggap sebagai Antichrist yang akan datang di akhir zaman untuk menyesatkan manusia dan membawa kepada Armageddon. Nah, Armageddon ni pula adalah istilah kepada peperangan besar di akhir zaman yang bakal berlaku di antara sisi baik dan jahat, yang ultimately Antichrist dan Satan akan dikalahkan dalam kepercayaan Kristianiti. Yes, kalau Barat tadi kita ada World War III, Norse ada Ragnarok, Kristian pula ada Armageddon. 3 versi perang based on 3 kepercayaan yang berlainan. Dalam kepercayaan Kristianiti, Satan adalah antara satu sosok yang sangat prominent dalam peristiwa Armageddon. Secara konteks, kalau dalam Islam, walaupun perkataan Satan ni lebih dekat bunyinya dengan setan, di mana setan ni adalah gelaran bagi jin atau manusia yang berperangai macam setan lah. Orang cakap macam level-level minion je lah. Manakala ketua segala syaitan pula yang telah ingkar kepada Allah kerana enggan sujud kepada Adam dan bersumpah untuk menyesatkan anak cucu Adam adalah Iblis. Satan atau Devil dalam kepercayaan Kristianiti ni actually peranannya lebih dekat kepada Iblis ni lah, bukan setan. Nah, ada beberapa perkara dalam Bible berkenaan Satan yang dapat dikaitkan dengan Imu di One Piece. Dalam buku Revelation, Satan dikatakan sebagai the deceiver of the whole world, penipu kepada seluruh dunia. Imu di One Piece bukan saja menghapuskan sejarah ketika abad kekosongan, malah Imu telah memanipulasi sejarah planet biru dan menipu seluruh penduduk planet biru untuk mengikut naratifnya. Dalam buku John, Satan digelar sebagai ruler of this world, pemerintah dunia ni. Nah, Imu is literally pemerintah kepada dunianya. Dan last kali dalam buku Corinthian, Satan diistilahkan sebagai God of this age, Tuhan zaman ni.
Imu macam kita tahulah klaim benda yang sama. Nah, sekarang masanya untuk reveal aku punya teori tentang apakah kuasa dan nama Devil Fruit Imu. Macam aku cakap tadi, ia banyak mengambil dari sudut Christianity. Tapi bukan hanya Christianity. Basically, kalau korang perasan, poin-poin tadi, Norse, Barat dan Christianity sangat connect antara satu sama lain. Sebab Barat punya civilization literally dibentuk oleh Vikings, Roman dan Christianity. Dalam eschatology Christianity, dalam buku Revelation, dikatakan Satan akan turun dari langit dalam bentuk seekor naga merah besar dengan 7 kepala, 10 tanduk dan 7 mahkota di kepalanya. Nah, aku percaya naga ni lah Devil Fruit Imu. Bukan dah ada ke Devil Fruit naga dalam One Piece? Dah tu Kaido makan Devil Fruit apa? Nah, sabar Satna, bagi aku explain dulu. Kaido adalah pemakan Devil Fruit Uo no Mi model Seryu yang diinspirasi daripada naga versi timur. Sedangkan dalam mega teori ni, Imu adalah pemakan Devil Fruit Western Dragon atau naga versi barat. Okey, kenapa naga? Kita balik kepada era romanticism. Aku pernah bahas pasal era romantisisme sebelum ni dan aku juga ada cakap era ni akan memainkan peranan penting nanti. Nah, inilah masanya era tu untuk bersinar. Menariknya, era romantisisme ni berlaku sekitar tahun 1700. Tidak jauh selepas bermulanya Golden Age of Piracy sekitar pada abad yang sama. Bermakna chapter pertama One Piece, Romance Dawn yang berlaku 22 tahun selepas bermulanya Great Pirate Era, boleh dikatakan selari dengan era romantisisme yang terjadi selepas Golden Age of Piracy. Nah, kalau korang ingat maksud romance yang aku pernah bahas sebelum ni, yang basically adalah suatu genre yang menceritakan tentang pengembaraan hero atau satria untuk menyelamatkan seorang puteri yang dikurung oleh makhluk yang selalunya adalah seekor naga, which is sama macam Imu yang cuba menculik seorang puteri dalam kes ni Vivi. Dan menariknya, watak-watak lain dalam One Piece yang diculik bangsawan Tenryubito juga basically adalah ciri-ciri yang orang putih cakap damsel in distress, macam Ginny, Robin dan Shaki. Kesemuanya adalah wanita dan mereka juga menunggu hero untuk menyelamatkan mereka, walaupun malangnya Ginny tak follow jalan cerita romance ni sebab seorang lelaki alpha yang bacot untuk bertindak. What if jalan cerita ni juga akan diulang semula nanti apabila Imu bakal berjaya menangkap Vivi, atau Nami yang somehow backstory dia masih dirahsiakan, atau bahkan Robin yang menjadi sasaran world government sejak dari kecil kerana apa yang dipelajarinya. Dan peristiwa inilah akan mendorong kepada bermulanya perang akhir dan Luffy akan menjadi satria yang akan menyelamatkan mereka, manakala Imu menjadi ahli sihir dan naga yang mengawal istana tempat mereka dikurung. Naga dalam kepercayaan barat adalah sangat bertentangan dengan naga dalam kepercayaan masyarakat timur. Yes, bukan sahaja rupa bentuk mereka berlainan, yang mana naga di barat adalah lebih kepada bulky dengan sayap seperti kelawar seperti bentuk naga-naga di Panghazard, sedangkan rupa bentuk naga dalam mitologi masyarakat timur lebih kepada ular bersaiz raksasa seperti Kaido. Malah peranan dan simbolisme mereka juga sangat bertentangan. Naga dalam kepercayaan barat melambangkan satu daya yang jahat, membawa kehancuran, ketamakan dan personifikasi syaitan tu sendiri. Sebaliknya, masyarakat timur percaya naga adalah simbol kepada syurgawi, kebijaksanaan, pembawa tuah dan keharmonian alam. Disebabkan ni, aku percaya Kaido walaupun mempunyai potensi untuk menjadi makhluk terkuat dalam verse One Piece, gagal membangkitkan awakeningnya kerana naga yang diportraynya adalah lebih kepada versi barat daripada versi timur, walaupun Devil Fruit yang dimakannya adalah versi timur. Sedangkan jika Imu betul-betul telah memakan Devil Fruit Western Dragon, sangat berkemungkinan dia telah berjaya membangkitkan awakeningnya kerana apa yang dilakukan Imu basically selari dengan role naga dalam kepercayaan barat. Disebabkan tu, kuasa Imu yang ditunjukkan adalah jauh lebih kuat berbanding Kaido. Tapi guess what? Momonosuke sebaliknya mempunyai tekad yang selari dengan naga dalam mitologi timur. Maknanya, Momonosuke berpotensi membangkitkan awakening Devil Fruitnya dan mengatasi apa yang dicapai Kaido. Malah genetik Momo juga cukup hebat untuk mencapai impian tersebut. Walaupun sayangnya Vegapunk sendiri cakap Devil Fruit yang diciptanya tidak mampu untuk mencapai awakening. Tapi mana tahu, Vegapunk sendiri katakan Devil Fruit itu tak sempurna, walhal Devil Fruit itu berfungsi dengan sempurna. Nah, bukan sahaja naga dalam mitologi dilambangkan sebagai apex predator atau pemangsa puncak dan
dan makhluk yang dipuja. Dalam One Piece juga, sesuatu dengan naga dalam namanya selalunya dikaitkan dengan mereka yang berada di puncak atau dengan autoriti yang tinggi. Contohnya, Monkey D. Dragon adalah individu dengan autoriti tertinggi dalam Revolutionary Army. Ryugu Kingdom yang bermaksud kerajaan Istana Naga adalah kerajaan yang memerintah para Fishmen. Kaido yang memakan buah Devil Fruit Seiryu dijuluki sebagai makhluk terkuat dunia, dan Tenryubito menganggap diri mereka sebagai dewa dan status mereka sebagai autoriti tertinggi dunia. Dan disebabkan tu, kuasa Devil Fruit Naga sangat layak untuk Imu yang berada di puncak dunia. Tapi sama macam Devil Fruit Kaido yang ada originnya sebagai buah Devil Fruit ikan model naga based on mitologi ikan koi yang memanjat air terjun, teori aku suggest Devil Fruit Imu adalah Satan Devil Fruit model Red Dragon. Jadi apa pendapat korang? Kalau korang ada teori yang menarik atau ingin kongsikan sesuatu, jangan malu-malu untuk like, komen dan subscribe video dan channel ni. Kita jumpa lagi di Laugh Tale.